Okay guys, aku terpaksa buat video sekali lagi sebab apa kan? Aku nak membalas komen-komen abang bawang dengan makcik bawang. Satu, dia cakap lubang. Ni, nampak sini dah ada lubang ni tau. Korang boleh drill korang punya lantai ni, masukkan wall plug, ikat untuk ke empat-empat kaki, tak akan terbang. Lagi satu aku nak jawab soalan makcik ni. Air tempias kat rumah jiran, rumah untuk dilelong, tak ada orang. Satu lagi sini, kena aku punya kereta. Settle makcik Lagi satu ni, kemah ni tanpa menggunakan skru, just gunakan klip saja. Untuk bracket ikat ni saja menggunakan skru. Untuk sizing ni 3x3, dia ada satu lagi size 3x4. Untuk dia punya warna hitam, satu lagi warna kaki. So untuk 3x3 ni memang dah cukup untuk nak muatkan sebiji kereta kat rumah So mana yang kata terbang ke, kena air jiran ke apa, saya dah kaji Lagi satu, saya akan buka kemah ni sebab apa? Saya nak buat berniaga murtabak pada bulan Ramadan nanti. Harga murah, boleh tekan link kat bawah.